avocado susu. Cara buat dia mudah je. First korang kena ada blender heavy duty ni. Blender ni murah tau sebab dia brand Cina. Dia punya bekas pun besar amat. Macam-macam kau boleh buat dalam ni. Lepas tu motor dia power. Nanti aku tunjuk. Okay, first kau sediakan avocado sikit. Sebiji cukup lah nak buat seorang makan kan. Bukan makan. Minum. Lepas tu letaklah ais sikit. Lagi banyak, lagi sejuk macam ais blended jadi dia. Lepas tu letak sekotak susu. Apa cakap negeri pula ni. Letak sekotak susu. Tak kisah susu apa pun. And then tambah satu sudu susu pekat. Susu pekat ni adjust lah ikut kesesuaian korang. Nak mana letak banyak tapi tak elok tau mana-mana. Nanti kau macam mana. Lepas tu tutup rapat-rapat, nampak? Lepas tu tekan lah. Ini padu mesin ni boleh adjust speed dia kat sini. Lepas tu dia ada mode yang laju tu. Pas. Boom macam tu. Ni dia. Power kan. Ni buat ais blended sekejap je hancur mat. Nak pakai buat niaga pun boleh. So dah siap lah kita punya avocado. Tapi sebelum tu ambil coklat sikit. Tak kisah coklat apa-apa. Sapu kat cawan korang. Bagi cantik-cantik. Buat art sikit. Art berat. Macam tu kan. And then kau tuang lah air tadi. Tuang. Dah boleh minum. Itulah dia. Kita punya